Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda kini bersama saya Tan Nur Salsabila binti Tan Muhammad Irmano dari TV SMK Pahit. Kita kini berada dalam era digital, zaman di mana semua maklumat berada di hujung jari. Telefon pintar, tablet dan komputer bukan sekadar alat komunikasi, malah ia menjadi medium utama dalam proses pembelajaran. Namun, dalam kegairahan kita mengejar teknologi, usah kita lupa bahawa adab, akhlak, disiplin dan tata susila tetap menjadi tiang siri dalam membentuk seorang pelajar madani yang bukan sekadar tinggi dalam ilmunya tetapi juga tinggi budi pekertinya. Untuk itu, saya mempersembahkan sebuah sketsa yang bertajuk Adab Belajar Pelajar Madani. Saksikan. Amir, bangun. Nak solat subuh dah ni, Amir. Nanti marah daddy kamu, Amir. Itulah Mami dah kata. Tidur awal, tak nak. Nak juga pergi main telefon lah. Tengoklah YouTube tu. Tengoklah. Baik kamu bangun cepat. Anak bertuang ni. Bangun, Amir. Amir! Amir! Baik, Mami. Hai, aku Amir. Beginilah rutin harian aku ke sekolah. Bercerailah aku dengan gadget-gadget aku. Aduh, lemah betul. Sebab itulah aku suka hujung minggu. Aku suka bersosial dengan kawan-kawan. Aku, kawan dan gadget. Tu yang aku suka. Ramai yang salah anggap tentang aku. Kalau hal-hal yang berkait dengan gadget, nampak aku je yang salah. Termasuklah cikgu-cikgu di sekolah. Namun, aku tetap ke sekolah kerana seorang teacher. Dia garang tapi sangat prihatin dan sangat mengambil berat. Stand up, class. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Alright, good morning, everyone. Okay, sit down. Thank you, teacher. Okay, class, how are you feeling today? Great, teacher. Okay, good. Have you taken your breakfast, Bella? Yeah. Yeah, okay, what did you eat today? Sandwich. Okay, good, great. Okay, so today we will learn about adab belajar dalam dunia digital. Teacher, adab tu penting kan? Kalau main phone time teacher mengajar, itu kurang ajar namanya. Amir, this is the third time you play phone during class. Keep it now. Baik, teacher. Maafkan saya. Tarik ke depan. Okay, kelas. Teacher tahu sekolah kita beri kelonggaran untuk bawa phone dalam bilik darjah masa kelas tambahan. Tapi kelonggaran tu kita guna untuk apa? Kita guna phone untuk apa masa kelas? Untuk memudahkan pelajaran. Yes, untuk memudahkan awak akses info dalam internet. Untuk memudahkan urusan awak. Jadi gunakanlah dengan bijak. Tapi hari ini kita dapati ada seorang pelajar menggunakan phone semasa kelas. Okay? So, teacher nak tunjuk satu video tentang seorang pelajar cemerlang
yang menggunakan teknologi dengan bijak. Okay, so let's watch the video together. Bagi kanak-kanak, keperluan teknologi digital seiring dengan adab adalah sangat penting. Apabila kedua-dua keperluan ini dipenuhi, kanak-kanak mampu berkembang sepenuhnya dari segi sosial dan akhlak. Macam menarik apps kita belajar pintar ni. Okay, students, you may start writing. Okay, I found this one app. Nama dia Belajar Pintar. Okay, so I want you to take out your phone and then I want you to answer the question using this app. Apps dia nama Belajar Pintar. Okay, can you move in group, please? And then you may start answering the question in the apps. Finish? Saya finish. Wah, cepat ya kamu semua siap. Siapa yang buat apps ni? Tahu? I know. So interesting. Yeah? Sure. Wow, tak sangka budak sekolah kita pandai buat apps. See. Amir, betul ke awak yang buat apps ni? Ya, teacher. Okay, diam-diam berisi juga kamu Okay, mari ke depan. Okay, tengok kawan-kawan. Okay, kelas. So, this is Amir. Okay, pelajar sekolah kita yang telah membina apps Belajar Pintar yang awak guna tadi. Okay, tapi macam mana awak create aktiviti apps yang sangat interaktif, impresif? Saya gabungkan kuis, nota dan video dalam satu aplikasi. Okay, good. Tapi, bila masa awak buat apps tu Saya buat masa ada yang dalam kelas hari tu yang saya main telefon, lepas tu cikgu marah saya. Oh, ya ke? Teacher ingat awak main game. Teacher salah nilailah awak selama ni ya? Saya pun memang salah saya sebab saya buat app tu dalam kelas. Patutnya saya boleh je buat kat rumah. Okay, it's okay. So, you have learned your lesson. But next time, please don't play phone during class. Tapi, apa-apa pun, Amir telah buat satu apps yang sangat membantu untuk kawan-kawan kita semua belajar kan? Alright, so Amir, awak bukanlah seorang pelajar yang leka masa kelas, tapi awak adalah seorang pencetus perubahan. Seorang pelajar yang pada awalnya disangka pemalas, rupa-rupanya pembina aplikasi pendidikan yang sangat berguna buat anak bangsa. Nilai murni yang kita dapati daripada sketsa ini ialah seorang yang bijak teknologi bukan hanya sekadar tahu guna, tetapi tahu mencipta dan berbagi manfaat bersama-sama. Adab adalah cerminan akhlak. Tanpa adab, ilmu yang banyak boleh menjadi beban. Dalam dunia yang luas dan terbuka ini, maruah dan integriti diri kita perlu sentiasa dijaga sebagai seorang pelajar madani. Justru itu, marilah kita sama-sama menjadi seorang pelajar yang bukan sahaja celik teknologi, tetapi juga tinggi nilai peribadi. Sekian sahaja daripada saya, Tana Salsabila Mita Mak Merano. Assalamualaikum. Beginilah rutin harian. Kau kena wait lagi? So, it's a wrap for today, guys.